Di Lenggeng Negeri Sembilan, ada sebuah perkampungan moden yang dibina di atas tanah seluas 42 ekar yang menjadi pusat komuniti lengkap. Inilah dia Perkampungan Hijrah. So, jom aku cerita dekat korang. Tempoh hari aku hadir ke kuliah duha yang disampaikan oleh Buya Yahya. So, inilah dia Perkampungan Hijrah yang mana korang boleh wakafkan rumah dekat sini, boleh tinggal dekat sini dan ikuti aktiviti-aktiviti yang dijalankan dekat sini. So, ni adalah ruangan masjid yang sangat cantik, luas macam ni ha. Alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk hadir ke Perkampungan Hijrah yang dibangunkan oleh Ustazah Asma Harun dan juga suaminya Ustaz Tengku. Direzekikan sekali lagi untuk hadir ke kuliah duha oleh Buya Yahya. Terima kasih untuk Datuk Haji Muhammad Asri dan juga Haji Fakrul yang bawa kami untuk berada dan melihat sendiri Perkampungan Hijrah ni. Ucapan alu-aluan oleh Ustaz Tengku dan juga penceritaan tentang Perkampungan Hijrah oleh Ustazah Asma Harun bagi aku sebuah usaha yang sangat unik, menarik, yang mana kita boleh bina rumah kita dekat sini dan kita wakafkan di masa depan. Nanti aku cerita dengan lebih lanjut ya. Ceramah Buya tentang hati yang lalai sungguh menusuk kalbu, menceritakan tentang bagaimana hati kita makin hari makin lalai kalau tidak diisi dengan ilmu agama. So, inilah suasana luar dekat Perkampungan Hijrah. Rezeki pula hari ni hujan sepanjang hari yang memang sangat cantik. Belum lagi siap sepenuhnya, banyak lagi pembangunan yang akan buat. Ini rumah contoh yang mana anda boleh bina dekat sini dengan pakej-pakej yang ada di Perkampungan Hijrah ni. Rumah yang ada satu bilik macam ni, ada ruangan dapur dan juga ada bilik air macam ni. Orang kata kalau nak cari untuk rumah retire dan pencen, eloklah dekat sini kan. Ada beberapa pakej untuk rumah pondok moden di Perkampungan Hijrah ni. Ada perabot boleh, nak ada semi perabot boleh, nak ada lengkap perabot pun boleh. Apa pun boleh bertanya dengan tim Perkampungan Hijrah untuk tahu lebih detail. So, banyak lagi pembangunan yang akan berlaku dekat sini. Siapa nak aku bawa korang jalan-jalan dekat area sini? Apa lagi, follow aku dan komen nak.